Di Malaysia ni pasal semua orang nak bagi pandangan, tapi dia tak faham pandangan itu membentuk apa. Orang Malaysia, kau kalau rasa-rasa nak glamour, pergi sana sekarang. Balik boleh buat wayang. Jadi orang yang menganggap dia tak sampai makasih tu jangan ganggu. Sebab ini adalah pilihan kita berdasarkan option makasih tu. Okey. Pak Haji, saya sebenarnya Bila tuan cakap Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, ini agak menarik cerita pasal Zainal Rashid, Haji Rashid dan ZRA ni Saya nak kongsikan video inilah. Okey. Sampai kena faham saya bukan kadang-kadang kita ni perkongsian orang, maksudnya pengalaman orang, kesusahan dia, pengalaman dia kadang-kadang mampu memberi semangat kepada kita, maksud inspire kita punya apa-apa benda lah. Macam dalam kes ni isu pasal perjuangan, kita nak simpati, empati kepada orang lain dia masalah. So kadang-kadang pengalaman orang itu sikit banyak mampu beri kesan kepada kita, jiwa emosi kita. So saya nak kongsikan ini benar-benar yang sesuatu yang kita tak pernah terfikir. Tapi berlaku, dikongsikan oleh Zainal Rashid. So ini cerita agak menarik cerita apa yang berlaku. Panjang mana dia punya podcast dekat 1 jam setengah lebih dengan Malaysia GZ. Pengalaman dia kenapa dia pergi, kenapa orang yang tak pergi tu duk bising-bising, maki hamun orang, perkatakan, kalau dah kita tak mampu, kau tak buat, jangan memperkecilkan apa orang buat. Dan jangan nak berkata mereka-mereka yang pergi ni pergi ke GSF. Ada satu lagi yang consign yang 84 orang dah ditahan termasuk 6 orang bijak pandai, 3 orang doktor pakar, 3 orang profesor yang bersama dengan 74 orang. 74 dalam satu kapal besar. Sama juga tak sampai di intercept oleh kapal-kapal Istiqlal tu. Dan mereka setialah masuk penjara dan dikatakan akan dibawa kembali ke Istanbul. So benda yang sama berulang. Inilah menjadi bahan debat haka ni. Kononnya buang masa apa bodoh bangang ni, setakat ini semua nak penaik nama, rating apa pakai. Ya, kita marah tapi dia tak kisah. Orang macam ni kepala atuk dia kopi kejam dalam lubang jabat dia baru dia tahu. Okey, kita dengar ni part ini agak menarik Nak dengar faham bagaimana rakyat Itali yang kita tahu sama-sama berjuang menyokong ni. Dulu tak ada banyak ni Berarti maka saya memilih untuk menganggap bahawa pergi ke Gaza adalah satu hukuman yang wajib. Jadi orang yang menganggap dia tak sampai makasih tu jangan ganggu. Sebab ini adalah pilihan kita berdasarkan option makasih. Itu yang saya jelaskan apabila pergi serah Tengkuk. Kalau kamu sayang Tengkuk, kamu simpan. Kerana Tengkuk kamu tak melengkapi makasih. Tapi bagi orang yang telah memilih Tengkuk dia untuk makasih, maka izinkan. Kerana makasih ini tak boleh ditentang kerana dia adalah ajaran Islam. Setuju. Okey. Pak Haji, saya sebenarnya bila tuan cakap imbas, ada satu ketika tu, saya tak ingat masa tu dah intercept ke tak, tapi ada yang di TikTok kan kita lebih jaminan mengenai di mana bila saja 60,000 pekerja Itali ni nakkan jaminan, dia boleh dibuang kerja kalau dia melanggar kehendak majikan dia, kerana majikan dia berniaga dengan Israel. Dia pergi merayu pada rakyat dia. Maka itulah pada 22 hari bulan 75 pekan kecil. Okey, dia kata bagaimana mereka mengambil tindakan kepada pekerja-pekerja yang bekerja dengan syarikat Istiqlal ni Kecil, pekan, bandar dan bandaraya di Itali, 7 juta rakyat Itali keluar mengadakan demonstrasi melindungi pekerja pula. Kamu buang pekerja yang sedang melaksanakan protes untuk melindungi sumut, kami pula akan melaksanakan protes untuk melumpuhkan bandar-bandar utama di Itali. Berarti
rakyat Itali memberi pelindungan insurans kepada 60,000 orang pekerja di pelabuhan, 60,000 pekerja pelabuhan memberi insurans kepada 497 pelayar volunteer. Jadi kalau kita di Malaysia masih lagi duk cerita sampai ke tidak, kita bawa cerita ni ke Itali, dia kata kita mungkin hidup dalam abad ke-14. Okey, yang faham cerita dia bagaimana 60,000 kerja pelabuhan tu yang tempat 44 kapal, saya faham berkumpul sebelum bertolak ke Laut Gaza. Bagaimana mereka ini akan, kalau mereka bekerjasama, mereka akan dipecat. Bekerjasama sebab yang menekan itu kerajaan sebab mereka masih lagi bersama dengan East Degil. Bagaimana rakyat Italia sanggup bersama pekerja pelabuhan ni yang membantu, memberi sokongan moral kepada GSF ni yang kata kat 500 orang lagi, 44 biji kapal. Nampak tak? So itu respon tidak balas daripada rakyat Itali kepada mereka yang kononnya nak menyokong sedikit. Jauh betul. Jadi mereka susun rancangan yang sangat bagus, yang menjadikan apa kita panggil the civil society. Jadi bila saya nak tanya, dia mudahnya kerana orang Itali ni merasa malu kerana mereka menganggap di Eropah mereka adalah non-civilized country, kerana United Kingdom semua dah mengambil langkah menyokong Palestin. Jadi rakyat Itali ni dia ada pride dia. Spain pun dia ada pride dia. Dia malu pada orang Spain kerana Spain yang paling kuat menyokong Palestin. Maka berlumbalah rakyat negara ni untuk menentang apa yang mereka anggap pemimpin mereka membuat keputusan yang tidak mewakili civilization mereka. Itu bermula apa yang saya sebut the civil society. Di Malaysia ni pasal semua orang nak bagi pandangan, tapi dia tak faham pandangan itu membentuk apa. Itu saya jelaskan pada hari saya sampai tu. Saya rasa nak menitai mata. Catania ni bandar kecil je. Dia di Sicily, bandar utama dia adalah Palermo. Catania ni bandar kecil je. Dan saya sampai dan melihat 6,000 orang berkumpul. Kita Kuala Lumpur lepas main Jumaat 500 orang pun tak ada, belarak pergi ke masjid, belarak daripada masjid tabung haji, serahkan memorandum kepada kedutaan Amerika. Dan pada kejadian hari 22 bulan tu 6 ke 7 juta orang keluar, 75 bandar, hanya kerana nak memberi perlindungan kepada Sumut. Dan mereka tahu Sumut ni destinasi dia adalah Gaza. Jadi bila saya duduk atas kapal, dia memberikan kita satu gambaran bahawa apakah Al-Quran mengajar kita lebih baik tentang kasih sayang bersaudara, ataupun kitab human right telah membentuk orang Eropah menjadi lebih baik. Jadi bila kita pergi ke Sumut ni, kita menumpang perjuangan kawan-kawan kita di Eropah dengan memberikan sokongan. Kami orang Islam datang kerana kami cintakan Gaza, tapi waktu yang sama kami tahu kamu sedang bertarung untuk membolehkan kerajaan kamu mengundi Palestin mereka. Jadi kita datang tolong mereka kerana mereka sedang menolong saudara kita di Gaza. Jadi kalau kita faham kedudukan sebenar strategi ni, kita tak buatlah komen muka kotak kasut yang bercerita tentang pergi serah tengkuk. Dalam perjuangan apa kita tak serahkan? Kalau nama je berjuang. Kalau nama je berjuang, apa kita tak serahkan? Mestilah ada sesuatu yang kita serahkan. Sebab tu saya kata, kalau kamu merasakan bahawa itu bukan pilihan kamu kerana dari segi maqasidnya kamu tidak berada dalam keadaan perlu berbuat demikian, jangan ganggu orang yang telah memilih bahawa dalam maqasidnya. Sebab saya memilih pergi kerana maqasid saya lengkap. Saya mampu meninggalkan isteri saya menjadi balu, saya mampu meninggalkan anak saya menjadi yatim, saya mampu pergi pada usia yang 58 tahun di mana saya telah melihat dunia dengan rasa apa saja yang telah Allah beri ke atas dunia telah saya nikmati, dan saya boleh bagi. Berarti maka saya memilih untuk menganggap bahawa pergi ke Gaza adalah satu hukuman yang wajib. Jadi orang yang menganggap dia tak sampai maqasid tu jangan ganggu, sebab ini adalah pilihan kita berdasarkan option maqasid kita. Itu yang saya jelaskan apabila pergi serah tengkuk. Kalau kamu sayang tengkuk, kamu simpan. Betul. Kerana tengkuk kamu tak melengkapi maqasid. Tapi bagi orang yang telah memilih tengkuk dia untuk maqasid, mereka izinkan. Kerana maqasid ini tak boleh ditentang kerana dia adalah ajaran Islam. Setuju. Okey. Pak Haji, saya sebenarnya inilah orang yang apa tu dimaki hamun sakat oleh Jebat Dahaka ni.
Ada video terbaru debatnya. Mana biar dia? Aku dengar kata satu lagi kapal kena tangkap juga Aduh. Bodoh apa ni? Bodoh kan? Baru je kena tangkap satu, ni kena pula. Dah tak tahu lagi ke kata Israel tu akan tangkap kapal kau? Tahu kan? Ini buat apa ni? Depa ni misi Gaza ke? Misi apa ni? Orang Malaysia, kau kalau rasa-rasa nak glamour, pergi sana sekarang. Balik boleh buat wayang. Saya diseksa, saya didera apa semua. Nanti Anwar boleh buka Stadium Bukit Jalil tau. Kau boleh naik pentas. Kena rampai pula sebiji. Cantik. Korang punya lakonan lah. Ya Allah. Mengambil kesempatan dalam kesempitan rakyat Palestin. Dosa tau tipu. Korang buat apa ni? Tak lah. Tak komen dah. Tapi itulah. Sampai kita itu memanglah nak mana musibah. Korang tengok aku ni muka gangster ke? Cuba kau tengok muka si Jenal tu. Muka dia dengan muka aku, siapa lagi acah-acah gangster punya image? Kan? Muka apa? Muka kotak kasut lah, muka gangster lah. Aku gangster tu, rambut belah tepi elok je ni kan. Macam budak-budak nerd je aku. Kan? Jenal, jawab ni. Jangan duk melalut syok sendiri. Kononnya saya jawab kurang 3 minit. Butuh bawa misi bantuan ke Gaza, Palestin. Balik tanah air sendiri, bergaduh sesama sendiri. Satu bangsa, satu agama. Lepas tu, cerita pasal perasaan saya. Kepala butuh. Kalau dah perangai kau ni.